Part yang terakhir kita akan hasilkan link, okey, link punya part. Okey, so dari sini kita akan lukis bentuk daripada front view ni. Ini yang terbaik lah yang saya nampak untuk kita hasilkan link ni lah. So kita akan pilih front, pilih front dan kita lukis sketch. Mudah kita buat bentuk pakai line lah, line je. Okey, macam tu, tarik je macam biasa. Okey, buat je bentuk yang kita nampak dari drawing tu. Okey, kalau boleh semua ni kita highlight dan kita horizontal dan verticalkan dia. Okey, so dari sini ke sini ini dia dah bagi 17.73. Nampak 17.73. Okey. Okey, so dari sini ke sini pun 17.73. Okey, kita tarik semua. Sini ke sini, ini tebal dia ada 7. Okey, ini ke bawah pun 7. Ya, ini yang bawah ni, ini 7. Dan ini pun 7. Tinggi dia dari bawah sampai atas adalah 68. So kita ambil ini ke bawah ni adalah 68. Okey, bentuk dia macam itulah. Okey, 73. Okey, so dari sini kita terus jadikan dia extrudekan dia sebanyak tebal dia adalah 12. Okey, lepas tu kat sini kita terus lukis bulatan yang bawah ni. Center pun dah ada. Okey, center point dia ambil circle dan terus diameter dia adalah 16. Okey. Di sini kita terus buat dia, extrudekan dia. Tinggi dia adalah 7. Okey, biar macam tu tak apa. So ini pun sama, kita akan sketch, ambil circle. Diameter dia adalah 16. Sebab ni radius 8, so 16 lah. Okey, so ambil exit sketch, kita extrudekan dia 7. Okey, nampak bila dia adalah dua part berbeza. Okey, kita nampak dia ada perbezaan dari segi cantuman dia. Untuk kita bagi cantum, okey, kita just highlight semua dan kita unionkan. Okey, dia akan jadi satu part lah. Okey, dari sini terus kita lukis untuk bulatan, untuk lubang dia pula. Lubang dia dari sini circle, di sini kita akan dapat titik tengah. Titik tengah untuk bulatan ni. Mana dia? Okey. Okey, situ. So ini adalah circle, radius 8, diameter 8. Okey, diameter 8. Okey. Kalau nak mudah, terus kita lukis je kat atas ni. Okey, kita tahu jarak ni dari sini ke hujung tak kena. Sini ke hujung sini. Okey, jadikan ni sebagai construction. Dia kata kat situ 42.43. 42.46 ni silap. 42.46 sebab 17.73 tambah 17.73 tambah tengah ni adalah 7. Okey. Kalau nak confirm, kita buat 17.73 tambah 17.73 tambah 7. Okey, 42.46 confirm. So ni adalah circle dia kat situ. Ini diameter 8. Okey, dah settle tu. Okey, terus kita boleh extrude cut. Okey. Okey, so belum settle lagi. Dia ada fillet kat atas ni. Atas ni fillet atas dan fillet bawah. Ini ada sebanyak 8.5. Okey, dan bahagian dalam ni
Okey, itu dan tak kena. Okey. Itu dan okey, situ. Ini radius dia 1.5. 1.5. Okey, so settle untuk link.